Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan yang menonton video ni. Saya ialah Fifi Fariha binti Fauzi daripada Kolej Matrikulasi Pahang dan pada hari ini saya akan menjadi penemu bual bagi sesi pembentangan laman sesawang yang akan dibangunkan oleh rakan saya, Atifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Busaina Atifah binti Azman daripada program PPISMP kos PSV. Hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi kursus GKEB 1072 Kemahiran Belajar melalui sebuah laman sesawang yang telah saya hasilkan. Laman ini dibina sebagai medium pembelajaran digital untuk memaparkan hasil tugasan serta menunjukkan bagaimana kemahiran belajar dapat diaplikasikan menggunakan alat pemikiran secara kreatif dan sistematik. Baiklah, sebelum sesi temu bual dimulakan, izinkan saya menerangkan sedikit tentang laman sesawang yang telah saya hasilkan. Laman sesawang ini dibangunkan menggunakan Google Site bagi menghimpunkan semua hasil tugasan kursus GKEB 1072 Kemahiran Belajar dalam satu platform yang mudah diakses. Pengguna boleh mendapatkan maklumat dengan lebih tersusun kerana setiap bahagian disusun mengikut menu yang jelas. Di dalam laman ini juga terdapat pengenalan tugasan, penerangan mengenai konsep kemahiran pelajar, pengguna alat pemikiran, bahan infografik, analisis artikel serta refleksi pembelajaran. Fokus utama laman ini juga ialah menunjukkan bagaimana kemahiran berfikir dapat dipupuk melalui penggunaan alat pemikiran Kod 3 yang membantu seseorang membuat keputusan secara lebih sistematik sebelum mengambil sesuatu tindakan. Laman ini juga dibina supaya pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Murid atau pengguna boleh mengakses bahan pada bila-bila masa, sama ada melalui telefon pintar, tablet ataupun komputer. Ini menunjukkan bahawa pembelajaran pada masa kini tidak lagi terhad kepada bilik darjah sahaja. Baiklah, soalan pertama yang saya nak tanya, apa tujuan awak membangunkan laman sesawang ni? Baiklah, tujuan utama saya membina laman sesawang ini adalah untuk menghimpunkan semua bahan pembelajaran dalam satu platform yang mudah dicapai oleh pengguna. Selain memenuhi keperluan tugasan kursus GKEB 1072, laman ini juga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan yang lebih sistematik. Saya ingin menunjukkan bahawa pembelajaran digital mampu menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, tersusun dan mudah difahami. Soalan kedua, tema tugasan ini ialah Guru Bitara Nadi Negara menjana transformasi alat kemahiran. Pada pendapat awak, apa kaitan tema tersebut dengan tugasan yang telah awak hasilkan? Baiklah, pada pandangan saya, tema ini membawa maksud kepada bahawa guru merupakan individu yang menjadi pemangkin kepada perubahan dalam dunia pendidikan. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membimbing murid supaya menguasai pelbagai kemahiran berfikir yang dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Melalui penggunaan alat kemahiran seperti Kod 3, guru dapat membantu murid berfikir dengan lebih matang sebelum membuat sesuatu keputusan. Oleh itu, guru berperanan sebagai ejen transformasi yang membentuk murid supaya menjadi individu yang kritis, kreatif dan bijak menyelesaikan masalah. Terusnya, soalan yang ketiga, kenapa awak pilih Kod 3 sebagai alat kemahiran dalam tugasan ni? Saya memilih Kod 3 kerana alat ini memberi penekanan kepada proses membuat keputusan secara lebih sistematik. Melalui Kod 3, seseorang akan mengenal pasti semua pilihan yang ada, menilai kesan positif dan negatif setiap pilihan, mempertimbangkan pelbagai faktor, kemudian memilih keputusan yang paling sesuai. Kemahiran ini sangat penting kerana dalam kehidupan seharian, murid sentiasa berhadapan dengan pelbagai situasi yang memerlukan mereka membuat keputusan yang tepat dan lebih bertanggungjawab. Boleh tak awak terangkan macam mana Kod 3
diaplikasikan dalam laman sesawang ini? Dalam laman sesawang ni kan, saya menggunakan kod 3 untuk menganalisis artikel yang dipilih. Saya membina peta pemikiran berdasarkan langkah-langkah kod 3 iaitu mengenali pasti isu utama, menyenaraikan pelbagai yang boleh diambil, menilai akibat bagi setiap pilihan, membuat pertimbangan berdasarkan maklumat yang diperoleh dan akhirnya memilih keputusan yang paling sesuai beserta justifikasinya. Pendekatan ini membantu pembaca memahami isi artikel dengan lebih teratur dan tidak membuat keputusan secara tergesa-gesa. Jadi apa manfaat pengguna kod 3 kepada murid? Baiklah, antara manfaat utama kod 3 ialah murid dapat meningkatkan lagi kemahiran berfikir secara kreatif dan lebih rasional. Selain itu, murid akan belajar menilai sesuatu masalah daripada pelbagai sudut sebelum membuat keputusan. Mereka juga dapat memberikan alasan yang lebih kukuh terhadap setiap keputusan yang dibuatnya. Kemahiran ini bukan sahaja berguna semasa belajar di sekolah, malah boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian apabila berhadapan dengan pelbagai cabaran. Baiklah, soalan terakhir kita pada hari ini. Sebagai bakal guru, apa pengalaman yang awak peroleh sepanjang menyiapkan tugasan ini? Baiklah, sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya telah memperoleh banyak pengalaman baharu. Saya belajar membina laman sesawang yang lebih tersusun, mengurus bahan digital dengan lebih sistematik serta menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu, saya juga memahami bahawa seorang guru perlu menguasai pelbagai alat kemahiran berfikir supaya proses pengajaran tidak hanya tertumpu kepada penyampaian fakta, tetapi juga turut melatih murid untuk berfikir secara mendalam, membuat pertimbangan dan menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Terima kasih atas penerangan yang sangat jelas tu. Sebelum kita mengakhiri sesi temu bual ni, apa rumusan yang boleh awak kongsikan? Baiklah, rumusan yang boleh saya kongsikan secara kesimpulannya, pembinaan laman sesawang ini telah membantu saya memahami dengan lebih mendalam tentang konsep kemahiran belajar dalam kursus GKEB 1072. Melalui penggunaan alat pemikiran kod 3, saya dapat melihat bahawa proses membuat keputusan memerlukan penelitian, pertimbangan dan penilaian yang teliti. Kemahiran ini sangat penting untuk diterapkan kepada murid supaya mereka mampu berfikir secara kritis, kreatif dan bertanggungjawab. Sebagai bakal pendidik, saya percaya bahawa guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran profesional serta mengaplikasikan pelbagai alat pemikiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bertepatan dengan tema Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Alat Kemahiran. Kerana guru merupakan individu yang berperanan melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu, malah mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat tu. Semoga pembentangan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.